Hello Lala Move, saya dah sampai dekat luar. Anaknya boleh masuk ke dah? Alright. Ini order siapa yang buat? Siapa yang order? Sana order ke sini order? Sini order ke sana order? You order. Ini door to door service lah. Door to door service. Tak ada. Tak ada. Dia mau door to door ke? Dia tak ada tekan door to door. Tak ada tekan. Dia sampai call dia. Right. Kenapa? Tak ada apa. Duduk senyap-senyap. Jangan pergi mana-mana. Aku akan bawa slow saja sebab engkau kek. Alright. Okay, kek pun dah ambil. Kita punya perjalanan 29 minit 18 km. Alright. Nanti mesti ada yang cakap, alah tolong je lah kejap walaupun bukan door to door. Benda bukannya susah pun. Dia bukan masalah benda tu susah ke tak susah ke. Dia masalah benda tu servis yang diwujudkan. Kalau benda tu tak ditulis door to door, tak ada servis door to door kan, aku tolong je macam biasa. Tapi disebabkan benda tu adalah servis, ada bayarannya. Jadi bila customer tak pilih, dia akan jadi satu benda yang kejamal, tahu tak? Sebab itulah wujudnya customer-customer yang alah driver sebelum ni okey je. Itulah sebab korang ni, sebab korang tolong sangat. Macam tadi sepatutnya aku pun malas nak pergi kat kedai tu untuk pick up barang tu, tapi disebabkan aku macam aduh malas betul lah nak gaduh. Malas nak gaduh hari ni sebab mood tengah baik. Tadi pun dah nak bertekak juga. Aku pun macam alah lah aku nak memanjangkan cerita. Aku ambil je lepas tu belah lah. Cukup. Oh okay. Ya. Okay. Oops. Okay. These two package. I take picture first Alright. Thank you. Alright. Selesai hantar kek, kita dapat RM14.90. Boleh lah. Kek pun dihantar dengan selamat. Aku pun tak perlu keluar daripada kereta.